Tapi dia royak tu hak dekat-dekat. Hak mana hak patut. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia mengabaikan orang yang ditanggungnya. Hak dia tanggung, dia bertanggungjawab, dia yang sepatutnya kena bagi nafkah, dia tidak beri kau. Cukup. Padahal nak boleh dosa, tak payah. Tidak nantilah mana lagu tu ya. Dosa tu. Dosa. Sebab apa? Sebab menanggung nafkah orang-orang tertentu itu adalah tanggungjawab. Tanggungjawab. Tak buat dosa. Tidak nantilah mana dosa ni. Tidak nanti minum arak, tidak nanti judi, tidak nanti lagu tu. Orang yang kita tanggung, kita tidak bui kepada dia, kita abaikan. Maka cukuplah untuk seseorang itu dapat dosa. Dosa dah tu. Dosa dah. Dan dosa ni, dia tidak dosa dengan manusia, orang panggil. Dosa dengan manusia, bukan dosa dengan Tuhan. Bukan berdosa dengan Tuhan. Kalau berdosa dengan Tuhan, dia taubat sendiri. Tak ada apa-apa. Berzina sekalipun, dosa dengan Allah, dengan pelacur, selesai. Tak ada nak kena bayar apa dah ke dia. Kira-kira dalam dunia lah teruk tu, tak secara lah tu bayar dah gapo tu tak kira. Tak ada. Minta ampun dengan Allah. Tetapi kalau dengan bini kau, dengan siapa tak kena bayar semula, kena bayar. Tak bayar dosa. Kalau dia tidak pelepah, dosa. Sebab buta. Dia jadi gitu hak ni. Bukan main-main. Itulah sebab orang kata berumah tangga, berkeluarga, berkahwin itu tanggungjawab. Memang tanggungjawab sungguh. Kena bayar ni. Kalau dia tak pelepah, dosa kita sampai bila-bila. Sebab kita tak bayar hutang orang. Lagu tu keadaan. Dengan sebab itu, sekarang ni pun dari segi hukum mahkamah ni dia buat, apabila isteri tu menuntut tak bayar sekian-sekian banyak, dia kena bayar tunggakan. Kena bayar lah. Betul? Memang lagu tu lah sepatutnya. Itu dari segi hak dia. Hak dia. Dan dalam dunia ni pun kena jaga hak dia. Pemerintah yang betul, hukum Islam memang bagi perlindungan, bagi jaga hak perempuan itu. Betul lah. Lagu tu lah. Kalau lah benda tu tidak wajib, apa yang sampai tunggak lepas suruh bayar? Apa? Sebab memang hak dia. Dan kalau tak ada mahkamah, kalau tak ada hukum, kalau tak ada orang cara, pun tak lepas juga. Kecualilah kalau dia memaafkan, melepaskan, barulah lepas. Kalau tidak, tak lepas. Akhirat saya esok jumpa pula. Tidak tutup kes itu. Selesai dalam dunia pun tak selesai sana. Dosa tu, dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang suka, sesiapa yang nak, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man ahabba, bukan man sarrahu, lebih kurang lah maksudnya. Sesiapa yang suka, sesiapa yang nak, diperluaskan rezekinya dan dipanjangkan jejaknya, maka hendaklah dia menghubungi rahimnya, hubungi keluarganya, sanak saudaranya. Sesiapa yang nak, rezeki dia jadi luar, murah rezeki. Tak payah pakai tangkal, tak payah pakai azimat, tak payah pakai tulis doa pelaris kau apa, tak payah. Ni buat ni, buat ni. Akan diluaskan rezeki dia kalau seseorang tu baik dengan anak beranak. Baik dengan anak beranak, mesra dengan anak beranak. Hak benda sabar dari segi logik pun ya dah, memanglah. Kalau anak beranak tu baik, kalau kita buka kedai, buat dia lah bagi kedai kita. Kalau satu tempat tu lah, anak beranak kita duduk situ, kita baik dengan dia, dia lah akan mari lebih lagi daripada orang lain. Sebab apa? Memang anak beranak pun hak kenal lama dah.
Itu dari segi hak zahir pun ya dah. Tetapi hak di sebalik hak zahir tu pun gitu juga. Allah SWT akan perluaskan rezeki seseorang, murah rezeki. Dan sesiapa yang nak dipanjangkan jejaknya, dipanjangkan jejaknya tu maksudnya itu kinayah kepada panjang umur. Sebab apa? Bila orang tu hidup, dia jalan, bila jalan dia ada bekas dia, bekas jejak tapak kaki dia. Panjangkan jejak dia tu maksudnya panjang umur lah. Kalau mati nak jalan lah ke mana? Dah tak jalan, tak ada bekas lah kaki tu. Kira-kiranya asal di kalangan orang Arab, kalau berjalan atas pasir tu ada bekas. Kalau kita jalan atas minyak tar tu tak ada bekas tu. Tetapi ini bahasa kiasan. Kalau nak panjang umur, maka dia kena hubungi rahim dia, buat baik dengan anak beranak, keluarga. Panjang umur ni lah ke mana? Boleh jadi kita tengok orang hak baik keluarga ni pendek umurnya. Maksud dipanjangkan jejaknya itu, orang akan tu dia, orang akan kenal dia, orang akan sebut dia macam dia ada juga. Walaupun dia tak ada lama dah, tapi duduk sebut macam dia ada juga. Itu satu makna dia. Yunsak fi atharihi tu. Satu lagi maksud dianya pahala dia serupa dia dengan panjang umur juga. Dia buat kebajikan lagu tu besar pahala dia, macam dia panjang umur, duk buat kebajikan banyak lama. Itu maksudnya panjang umur di sini. Dari segi nilai umur dia tu, Tuhan lebih, Tuhan panjang. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ada juga ulama yang kata memang panjang umur tu sendiri panjang. Panjang umur, rahsia panjang umur, baik dengan anak beranak. Lepas tu tidakkah kata dalam hadis kan ada sebutkan seseorang tu sudah ditentukan ajal dia, tulis dah dalam perut ibu tu, panjang lah ke mana? Kalau Tuhan sudah tentu umur dia sepanjang tu, tak seduk kira lah ke mana-mana pun, sepanjang tu ialah tidak akan lebih panjang dah. Lepas kalau dia buat baik dengan keluarga dia, dengan anak beranak dia, jadi panjang kok. Hak Tuhan sudah tentu dah umur 30 dia mati. Hak mana-mana kita tengok, kita tahu tu 30 tu mati dah lah. Sekat tu lah Tuhan tulis sepanjang tu. Kau orang hak 30 tu boleh jadi 60, hak 60 tu boleh jadi 90. Kau gitu maksudnya. Dia hak masa bagi ulama yang mengatakan panjang ni panjang umur sungguh. Dia kata ada dua. Hak Tuhan tulis tadi ada dua macam. Hak itulah asas kepada ulama yang mengatakan qada tu ada dua macam, qada mubram, qada muallaq. Qada mubram iaitu ketentuan Tuhan yang memang tidak berubah dah. Buatlah gapo pun lagu tu, hak dia tulis di Lauh Mahfuz pun lagu tu, dalam ilmu dia pun lagu tu juga, tak akan berubah. Umur dia 40 tahun mati, sampai masa mati buat gapo pun, jauh kau tak jauh kau sepatutnya. Itu mubram, putus dah, tetap dah. Ada juga orang panggil qada muallaq. Qada muallaq ni dia tergantung. Ni termasuk tergantung. Hadis ni berkenaan dengan hak tergantung. Orang ni umur dia 40 tahun, tapi kalau dia hubungi rahim dia, hubungi keluarga dia, buat baik dengan anak-anak dia, panjang 20 tahun tambah. 20 tahun tambah. Dia tergantung gitu keadaan. Kita tak tahu. Di sisi Allah dia sudah tahu dah orang ni akan hubungi rahim dia, akan buat baik dengan anak-anak dia ke tidak, dia tahu dah. Kalau kita kata 40, dan dalam ilmu Tuhan tergantung sebenarnya, masih boleh berubah lagi. Walaupun sudah tulis dah di Lauh Mahfuz pun sudah tulis dah, Tuhan boleh siapa hak tu. Hak itulah maksud ayat Quran di sini. Dalam syarah pun dia ada sebut yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dan menetapkan apa yang dikehendakinya. Menghapuskan dari Lauh Mahfuz. Malaikat-malaikat ni tahu, umur 40 dia ni siapa ada ni masa ni, lagi nanti berapa pula. Kan kita tahu memang gitu. Nak ayatnya malaikat dia tahu pun lebih pada manusia, dia tidak tahu habis. Makhluk juga dia tu. Sekat mana Tuhan nak beritahu? Hak Tuhan kuasa dia mutlak, dia boleh hapuskan.
dan dia boleh tetapkan